Cuba anda bayangkan, kita ada keupayaan untuk mengawal suhu planet kita. Macam kita pegang alat kawalan jauh untuk pendingin hawa, tapi untuk seluruh bumi. Dulu idea macam ni cuma ada dalam filem science fiction je kan? Tapi sekarang, ia dah jadi satu perdebatan yang sangat serius dalam kalangan saintis iklim. Inilah dia dunia modifikasi sinaran suria, satu topik yang sangat kontroversial. Pernyataan ini, ia sangat penting. Sebabnya, ia menunjukkan satu anjakan besar. Dulu, idea geokejuruteraan ni dianggap macam idea gila-gila di pinggiran sains. Sekarang, ia dah masuk ke dalam perbincangan arus perdana. Soalannya bukan lagi kalau ia akan digunakan, tapi lebih kepada bila. Jadi, apa sebenarnya yang tolak kita sampai ke tahap ni? Okey, jom kita fahamkan dulu konsep asasnya. Modifikasi sinaran suria atau nama pendeknya SRM. Ia adalah satu cubaan untuk campur tangan dalam sistem iklim kita pada skala planet. Prinsipnya mudah je. Kalau bumi ni terlalu panas sebab terperangkap haba, apa kata kita kurangkan sikit haba yang masuk? Secara mudahnya, ia macam kita nak pasang satu penapis cahaya matahari gergasi dekat atmosfera kita. Jadi, macam mana kita boleh sampai ke sini? Macam mana satu idea yang dulunya nampak macam mustahil, sekarang ni betul-betul dipertimbangkan oleh komuniti saintifik di seluruh dunia? Puncanya cuma satu, kita dah kesuntukan masa. Walaupun macam-macam usaha dah dibuat untuk kurangkan pelepasan karbon, hakikatnya ia masih tak cukup laju untuk capai sasaran iklim yang kita dah setuju. Dan kegagalan kita bersama inilah yang memaksa para saintis untuk mula tengok pilihan-pilihan lain. Pilihan yang terus terang sangat berisiko, dan SRM adalah salah satu daripadanya. Sekarang kita masuk bab teknikal sikit. Secara teorinya, macam mana kita nak manipulasikan sinaran matahari ni? Ada beberapa idea, tapi 3 kaedah utama ni yang paling banyak dibincangkan oleh saintis sekarang. 3 pendekatan utama ni ialah suntikan aerosol stratosfera, diikuti dengan pencerahan awan marin dan akhir sekali penipisan awan cirrus. Matlamat semua ni sama, nak sejukkan planet. Tapi cara ia berfungsi sangat berbeza. Jom kita tengok satu persatu. Kaedah pertama dan boleh dikatakan yang paling popular dibincangkan ialah suntikan aerosol stratosfera. Sebenarnya alam semula jadi dah tunjukkan contoh pada kita. Bila gunung berapi yang besar meletus, ia akan lepaskan berjuta-juta tan zarah sulfat ke lapisan stratosfera. Zarah-zarah ni berfungsi macam cermin-cermin kecil, pantulkan balik cahaya matahari ke angkasa dan hasilnya planet jadi sejuk untuk sementara waktu. Jadi idenya adalah untuk kita tiru proses ni, tapi secara sengaja dan berterusan. 60%. Angka ni bukan kecil ya. Ia menunjukkan yang dalam kalangan pakar-pakar iklim, inilah kaedah yang dianggap paling berkemungkinan besar akan digunakan kalau kita betul-betul nak laksanakan SRM. Keyakinan terhadap kaedah ni jauh lebih tinggi berbanding kaedah-kaedah yang lain. Kaedah kedua ni pula pendekatannya lebih setempat sikit. Ia melibatkan penggunaan kapal-kapal khas untuk sembur titisan air laut yang sangat halus ke dalam awan rendah di atas lautan. Tujuannya adalah untuk buat awan tu jadi lebih padat, lebih putih dan hasilnya lebih banyak cahaya matahari akan dipantulkan. Dan ini bukan lagi teori semata-mata tau. Dah ada pun eksperimen kecil-kecilan dijalankan di Australia untuk cuba lindungi terumbu sawah besar. Okey, kaedah ketiga ni pula, mekanismenya terbalik sikit. Kalau 2 kaedah tadi fokus untuk halang cahaya matahari dari masuk, yang ini pula fokus untuk lepaskan haba yang dah terperangkap keluar. Awan cirrus, awan yang nipis dan tinggi itu, ia sebenarnya memerangkap haba. Jadi teorinya, kalau kita boleh nipiskan awan ni, lebih banyak haba dapat terlepas ke angkasa. Tapi, disebabkan awan ni sangat kompleks, kaedah ni dianggap paling tak pasti dan paling kurang kemungkinan untuk berjaya. Baik, kita dah faham sedikit tentang teknologinya. Tapi soalan yang lebih penting ialah, apa kata pakar-pakar iklim sendiri? Mereka sokong ke atau mereka tolak? Dekat sinilah perdebatan jadi sangat sengit dan ia menunjukkan yang komuniti saintifik sendiri pun berpecah belah dalam hal ni. Carta ni tunjukkan satu perkara yang sangat menarik. Cuba tengok jurang pendapat ni. Lebih separuh saintis setuju yang kita patut buat penyelidikan tentang SRM. Mereka nak faham teknologi ni dengan lebih mendalam. Tapi, bila ditanya pasal nak laksanakan, nak buat betul-betul, sokongan tu jatuh menjunam. Kurang dari suku je yang setuju. Ini menunjukkan ada beza besar antara kaji dengan buat. Dan ini lagi menguatkan hujah tadi. Bagi majoriti pakar ni, SRM ni macam satu garisan merah yang tak patut dilanggar. Tak kisahlah betapa teruknya krisis iklim yang kita hadapi. Ini menunjukkan betapa dalamnya kebimbangan mereka terhadap risiko-risiko yang ada. Risiko yang mungkin kita tak nampak lagi.
Jadi, apa sebenarnya risiko-risiko ni yang buatkan para saintis sangat berhati-hati? Dekat sinilah kita berdepan dengan soalan yang paling menakutkan. Adakah penawar yang kita cadangkan ni berpotensi jadi lagi teruk daripada penyakit yang kita cuba rawat? 80%. Itulah peratusan saintis yang sebut akibat yang tidak diketahui sebagai kebimbangan nombor satu mereka. Ini bukan sekadar satu risiko biasa. Ini adalah satu pengakuan yang kita tak faham sepenuhnya sistem iklim planet kita. Kita sedang bercakap tentang campur tangan dalam satu sistem yang sangat kompleks yang boleh cetuskan macam-macam kesan berantai yang kita tak boleh jangka. Dan kebimbangan ni bukan satu je. Macam yang anda boleh tengok dalam jadual ni, selain daripada akibat yang tak diketahui, saintis juga risau tentang kesan langsung kepada alam sekitar, kesan sosial dan politik, dan juga satu risiko moral. Takut-takut nanti SRM ni jadi alasan untuk kita tak bersungguh-sungguh lagi kurangkan pelepasan karbon. Jom kita tengok dua contoh yang paling membimbangkan. Pertama, suntikan aerosol ni berpotensi untuk merosakkan lapisan ozon. Lapisan yang kita dah bekerja keras selama ni untuk pulihkan. Lagi menakutkan, model-model iklim tunjuk ia boleh ganggu corak hujan monsun. Monsun ni adalah nadi kehidupan untuk berbilion-bilion manusia di Asia dan Afrika. Silap langkah sikit boleh menyebabkan kemarau atau banjir yang dahsyat. Lepas tu, ada satu lagi risiko yang mungkin paling ditakuti sekali. Kejutan penamatan. Cuba bayangkan, kita dah bergantung pada SRM ni selama berpuluh-puluh tahun dan planet pun kekal sejuk. Tapi, apa jadi kalau sistem ni tiba-tiba berhenti? Mungkin sebab perang ke, krisis ekonomi ke, atau masalah teknikal. Semua pemanasan yang kita dah sorokkan selama ni akan kembali dengan mendadak dalam masa beberapa tahun je. Ekosistem dan tamadun manusia takkan mampu nak hadap perubahan yang sepantas tu. Ia satu senario malapetaka. Dan ini membawa kita kepada cabaran yang mungkin paling sukar sekali. Ia bukan lagi soal sains tapi soal kuasa, politik dan kawalan. Kalau kita dah ada teknologi untuk kawal suhu planet, siapa yang patut pegang alat kawalan tu? Dalam bab ni, hampir semua pakar setuju, lebih daripada 80% percaya yang kita sangat-sangat perlukan satu perjanjian antarabangsa yang baru untuk kawal selia SRM. Tanpa peraturan global yang jelas, keadaan boleh jadi huru-hara. Petikan ni merumuskan ketakutan utama tu dengan tepat, tindakan unilateral atau tindakan sebelah pihak. Macam mana kalau satu negara yang berkuasa atau mungkin seorang individu yang sangat kaya putuskan untuk laksanakan SRM ni sendirian tanpa persetujuan dunia? Keputusan satu pihak boleh beri kesan pada seluruh planet. Dan slide ini menunjukkan perbezaan yang ketara antara apa yang kita harapkan dengan apa yang ramai pakar jangkakan akan berlaku. Harapannya, tentulah satu kerjasama global yang adil dan telus. Tapi realiti yang dibimbangi adalah satu negara atau syarikat besar akan bertindak sendirian, mungkin untuk lindungi kepentingan mereka tanpa peduli kesan kepada negara-negara lain. Jelasnya, modifikasi sinaran suria ni meletakkan kita sebagai manusia di satu persimpangan yang sangat kritikal. Di satu pihak, kita berdepan dengan ancaman perubahan iklim yang nyata yang dah ada depan mata kita. Di pihak yang lain pula, kita ada satu penyelesaian radikal yang datang dengan pakej risiko yang kita sendiri pun tak faham sepenuhnya. Jadi, persoalan akhir untuk kita renungkan bersama ialah, adakah kita sanggup menanggung risiko yang tidak diketahui demi mengelakkan malapetaka yang sudah pasti?